Hari ni kita ubah selera sikit, cari makanan Korea pula. Yang ni dekat Seoul Garden Corby, nama dia, dekat Mayang Mall, Kuala Terengganu. Inilah saya ambil set eksekutif. Dia ada pelbagai set student dan macam-macam lagi. Boleh pilih. Dia ada bagi sup kimchi satu. Sup ni pun sedap. Lepas tu dia ada beberapa perapan untuk daging dan ayam. You all boleh bawa anak-anak dan family untuk datang dekat sini untuk me time sambil grill. Sos, kita akan dapat sos lada hijau dengan sos warna merah yang sedikit pedas tu, gochujang saya tak silap. Nasi dan juga air dia akan bagi mengikut jumlah packs yang kita minta. Si Aisyah ni sukalah makanan macam ni, masakan Thai, Korean dan Chinese. Bagilah dekat dia, you all, habis licin dimakannya.